Algebra Ramadan Day 12. Pemfaktoran, ada dua ketul tengah-tengah negatif. Nak buat apa? Kaki-kaki. Tapi dengan syarat, dua-dua ni kena perfect square. Macam soalan ni. Dua ketul tengah-tengah negatif. Ngam dah. Tapi kena perfect square. Alamak, 18 bukan perfect square. 8 bukan perfect square. Nak buat apa? Bagbiskan dulu. 18 dengan 8 boleh bahagi dengan 2. So, kita keluarkan 2. 18 bahagi 2, 9. 8 bahagi 2, 4. X kuasa 2 tak ada pasangan. Salin je balik. Yang tinggal dekat situ adalah 9X kuasa 2. Tolakkan dengan 4. Tapi, adakah dah lengkap? Belum lagi. Kita kena faktorkan selengkapnya. 2 ketul tengah-tengah negatif. So, kita boleh buat kaki-kaki. 9, 3 darab 3. X kuasa 2. X darab X. 4, 2 darab 2. So, dia akan jadi bracket tambah tolak. 3X kiri, 3X kanan, 2 kiri, 2 kanan. Tapi jangan lupa, yang depan ni ada 2, salinlah balik 2. And this will be our final answer. Settle.